Baginda Nabi SAW selesai daripada mengerjakan solat sunat witir, Nabi SAW membaca zikir Subhanal Malikil Quddus. Nabi baca sebanyak 3 kali. Maka kita yang mana di dalam bulan Ramadan ni, kita kebiasaannya kita solat tarawih pada malam hari. Itu selepas kita solat isyak, kita solat tarawih diikuti dengan kita solat witir. Kebiasaannya kita memang solat witir bersama dengan imam. Maka sangat-sangat rugi selepas solat witir kita tidak membaca zikir seperti mana zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Maka bermula malam ni, habis solat witir, habis bagi salam tu, bacalah zikir yang diamalkan oleh Nabi SAW, iaitulah Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Nah, untuk makluman semua, solat sunat witir ni bukan hanya disunat untuk kita kerjakan di dalam bulan Ramadan saja. Sebenarnya, solat sunat witir ni dituntut kepada kita untuk kita kerjakan pada sepanjang malam, setiap malam. Setiap hari-hari selain daripada bulan Ramadan pun kita dituntut untuk kerjakan solat sunat witir. Baginda Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat witir. Bahkan ketika Nabi SAW musafir pun, Nabi tak tinggal solat sunat witir. Dalam arti kata yang lain, sangat-sangat dituntut untuk kita turut mengerjakan selain daripada bulan Ramadan. Jadikanlah bulan Ramadan ini titik permulaan kita untuk kita mengamalkan solat sunat witir. Moga-moga habis bulan Ramadan kita dapat beramal, iaitu mengerjakan solat sunat witir selepas daripada waktunya, selepas daripada kita mengerjakan solat fardu isyak. Solat sunat witir ni sekurang-kurangnya adalah 1 rakaat. Sekurang-kurang sempurna 3 rakaat, boleh dikerjakan 5 rakaat, boleh dikerjakan 7 rakaat, boleh dikerjakan 9 rakaat, dan maksimumnya adalah 11 rakaat. Dan kita kerjakan solat sunat witir ni dalam jumlah rakaat yang ganjil. Maka kesimpulannya, start daripada malam ni kita solat sunat witir, habis saja solat sunat witir, jangan kita tinggal amalan yang dibaca oleh Nabi, iaitulah Subhanal Malikil Quddus. Baca sebanyak 3 kali. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.